sama sebelum saya dijaga di rumah. Kita persilakan untuk sama dibuka, dihiasi indah wahyu ilahi dengan kami jemputan kita. Fadhal masykur wa masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pengerusi majlis, seterusnya Tuan Nazir Masjid Jami'ul Hasani Sijangkang, seterusnya para imam di jawatan kuasa masjid, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, semua sihat ke? Waras? Wes semangat? Oh, itu je yang saya tahu. Yang lain-lain saya tak tahu lah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, malam ni seperti mana yang dimaklumkan Tuan Nazir katanya full house malam ni, alhamdulillah lah, sebab Quran tu sendiri. Baik, insya-Allah malam ni saya selesai dimakmum serta dua orang lagi sahabat saya, Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Sama-sama malam ni kita nak berhaflah Quran, ya. Mungkin ada yang tertanya haflah tu apa dia? Kan haflah tu dia adalah macam konsert lah, tapi dia kira konsert Quran lah senang cerita. Dekat negara luar tu dia kira ramai. Negara luar tu dah biasa dah buat haflah ni kan, Ustaz Haji kan. Malaysia ni kira macam baru nak mula lah. Macam contoh macam Mesir, siapa yang belajar dekat Mesir, dekat Azhar tu mungkin dah biasa kan. Kemudian di negara-negara yang lain, contoh India kan, macam saya pergi di India, di Kolkata 2022, memang ramai. Dia orang buat bukan dekat masjid, dia orang buat dekat stadium. Stadium, bayangkan tuan-tuan, stadium puluh ribu juga lah datang tu. Dia jaga kita tu macam Zulkarnain kan saya. Dia jaga tu dengan kapet merah je tu, Masya Allah. Saya tes tak ada tak ada. Jaga saya dia tak ada pula ya, tak apa. Okey, tapi tak apa, ala kulli hal macam saya tu, macam Ustaz Aiman, dia dekat mana saya? Itu sebab tu lah, ni kita pakai Pakistan. Itu lah. Oh, ni sumpuk Pakistan lah. Jangan pelik lah. Kami bawa Ustaz kalau macam Zuharifin, saya di tepi kiri kanan dia jaga AK-47. AK-47 itu juga macam Ustaz Aiman kat Pakistan. Dekat Islamabad punya aman dia kata. Masya Allah itu dah dia. Kita kata kami dua ni baru turun daripada Islamabad sebenarnya. Jadi Ustaz Tirmizi, Masya Allah di Tuan Tirmizi dari mana Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, pertamanya kita tentatif lah Ustaz Aiman kan, kita nak terang sikit tentatif kita. Pertama kita akan ada bacaan secara solo. Secara solo maknanya kami seorang-seorang akan baca dulu ya, kemudian nanti akan sedikit selingan, mungkin kita nak ajak sama-sama selawat, boleh tak? Boleh kan? Tidak selawat sama kan, kemudian ada sikit tausiah, dan round kedua kita akan buat macam battle seperti mana yang pengacara majlis sebut tadi, battle of Taranum. Maknanya gili-gili kami akan baca. Mungkin kan malam bukan kita je Taranum, jemaah-jemaah kita sekali insyaAllah kan? Boleh sekali kan. Jadi meja saya pun kurang satu orang ni. Jadi kalau ada kursi sebenarnya boleh nak panggil kan, insyaAllah. Apapun tuan-tuan dan puan rahmati Allah ya, untuk pertamanya ni jom sama-sama kita nak bernasyid dulu. Kita nasyid dulu macam biasa. Nasyid Khalil bil Quran. Tahu tak Khalil bil Quran? Tak tahu. Tak apalah, main ni pun cantik kan. Boleh, kalau yang tahu tu boleh ikut sama-sama juga, insyaAllah. Okey, saya mana cakap apa? Terus. Khalilu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalilu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalam Rabbina hidayatuna atahu Jibril ala rasulina
نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى خالد بالقرآن وإمامنا على هداية الله أبثنا خالد بالقرآن وإمامنا على هداية الله أبثنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا. Alhamdulillah, itulah dia nasyid Khalid bil Quran ya. Nanti insya-Allah kita dijaga habis kurang 9 lebih lah kan. 9:30 ke lepas lewat pun isyak habis tu sebelum pukul 10 kita habis. Jangan risau tuan-tuan puan, kita tak ada sampai subuh ke. Kalau macam kat India tu sebelum subuh baru dia habis. Saya pun tak faham apa yang lama sangat. Tapi jangan risau ya. Baik, insya-Allah hari yang kita nak teruskan dengan qari kita yang pertama iaitu Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi katanya demam, bukan demam lah, sesama batuk katanya. Tapi selalu orang yang sesama batuk ni bacaan dia lagi masuk hidung, lagi lagi mantap lah orang kata kan? Lagi sedap je dia. Okey, apa khabar Ustaz Tirmizi? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Batuk sikit lah. Batuk sikit Ustaz Rasanya okey, saya hari ni rasa macam sangat tua lah rasa. Walaupun saya muda lagi sebenarnya. Tapi oleh kerana diapit oleh kori-kori muda ni, saya rasa macam dah tua lah. Ya tua Masya-Allah. Tapi sebenarnya tua-tua, kata tua tu berisi. Ustaz saya ni Johan tahun 2024. 2024. Ustaz Aiman 2025. Saya Gizi 14. 2014. 10 tahun. Saya kecil lagi, baby. Oh. Ustaz Aiman nampak baby je Aiman. Kalau mendengar okey. Baik, anda semua dah bersedia ke? Dah bersedia Baik, jadi insya-Allah kita tanpa membuang masa, kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz guru kita Ustaz Tirmizi Ali untuk persembahkan bacaan Al-Qurannya insya-Allah. Apa yang tak cerita lagi tu? Insya-Allah. Baik, ini nak baca surah apa? Silakan. Baik, insya-Allah saya akan baca daripada surah At-Taubah lah. Beberapa ayat untuk pusingan pertama ni, bacaan secara solo individu ni. Sebenarnya kita sambut tahun baru, antara ayat Al-Quran cerita tentang hijrah. Dalam Al-Quran begitu banyak sekali lah, begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hijrah Nabi SAW dan para sahabat, menandakan bagaimana penting peristiwa ini untuk kita hayati dan untuk kita hadap lah kan. Kenapa peristiwa hijrah diambil daripada mesyuarat Sayyidina Umar dengan sahabat, nak ambil peristiwa mana untuk dimulakan kalender hijrah. Ketika itu kalender Masihi dah ada dah. Kalender Masihi yang diambil daripada peristiwa apa? Kelahiran Nabi Isa. Namun umat Islam mesti membangun jati diri sendiri. Kenapa diambil peristiwa hijrah, tak diambil peristiwa kelahiran Nabi SAW, Rafiul Awal, ataupun peristiwa-peristiwa yang besar yang lain? Kenapa hijrah? Sudah pasti di sebalik hijrah itu memiliki nilai yang sangat besar. Hijrah itu nilai pengorbanannya, nilai pertolongannya dan tertegaknya negara Madinah sudah pastilah bukan dengan biasa-biasa, bukan dengan goyang kaki, sudah pastilah dengan hijrah. Sebagaimana kita malam ni lah, kita hijrah sekejap, tinggal rumah kita, tinggal harta kita, tapi bukan tak balik semula. Kita hijrah, datang ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Daripada surah At-Taubah ayat yang ke
ayat yang ke-38 insya-Allah. Surah Taubah ayat 38. Muka surat. Kita muka surat. Muka surat apa? 193. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أرضيتم
Jamil. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Salam. إن الله معنا. Allah ma'ana. إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jamil Ustaz, Jamil. لا تحزن إن الله معنا. Allah ma'ana. InsyaAllah. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا. Aywa. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وأيده بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
Alhamdulillah, itulah bacaan yang menuntun jiwa yang memukau kita kepada Ustaz Tirmizi Ali, insyaAllah Ustaz. Moga Ustaz beri sihat ilfah, insyaAllah. Amin, amin, Allah. Memang kus-kus. Kan? Kan demam kuning. Demam kuning. Bukan tak saya koko dalam kuning. Baik Ustaz, bila tengok hari Ustaz baca, saya teringat satu kisah daripada Ibn Mas'ud. Allah Ibn Mas'ud pernah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW dia pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud ni, dia kata bacalah Al-Quran kepada aku. Dia cakap Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud cakap, Ibn Mas'ud menjawab balik, dia kata, adakah aku yang membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Turun kepada Nabi Muhammad lah. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawab, aku suka mendengar Al-Quran itu daripada orang lain. Macam dengar Ustaz Tirmizi baca tadi. InsyaAllah, InsyaAllah. Sangat enak. Orang kata kalau orang Indonesia tu ada gitu. Oh, tu dia. InsyaAllah. Maknanya antara sunnah Nabi juga dengar Al-Quran. Ya. Bukan baca saja. Okey, InsyaAllah. Nabi Muhammad suka dengar. Jadi ini lah buat sunnah Nabi lah. Di depan InsyaAllah. Jadi Ibnu Mas'ud betul nak baca satu ayat ini pada surah An-Nisa sampai ayat ke-41. Nanti pada awal sampai ke ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى Nabi Muhammad kata stop, cukuplah. Nabi Muhammad kata cukuplah dengan bacaanmu. Tiba-tiba Nabi menangis. InsyaAllah. Maknanya masa tu orang kata dengar Al-Quran ni Ustaz kan, kita menangis membaca Al-Quran ni adalah satu ciri-ciri orang yang mengenal Allah dan kita mengenal syiar orang-orang soleh. Maknanya kita kena menangis tuan-tuan. Kalau kita tak menangis, kita fatabakam. Fatabakam ni kita buat-buat menangis. Maksud kita bila kita baca Al-Quran tu, kita kena baca tu faham. Sebab tu kita kena jaga kita dengan Al-Quran tu. Yang pertama membaca, yang kedua kita tadabbur, kita faham Al-Quran tu, ayat tu. At least kita fahamlah makna Al-Quran kat tepi tu. Kan? Kemudian kita mengamalkan apa yang Al-Quran suruh, meninggalkan apa yang Al-Quran larang, dan juga kita menyampaikan balik kepada Muhammad. Jadi Imam Ghazali kata, Ustaz, macam mana nak dapatkan menangis tu? Sebab menangis ni disunatkan ketika membaca Al-Quran tu. Jadi macam mana cara dia? Cara dia adalah mendatangkan perasaan yang sedih apabila kita tengok balik ayat-ayat Al-Quran yang kisahkan tentang, orang kata pun beri ancaman, janji buruk dan segala apa yang janjikan kepada hamba-hamba Allah kepada dia. Maksudnya ya, ayat-ayat Al-Quran tu ada yang cerita pasal tentang azab. Kita kena tengok ayat-ayat tu. Dan juga sekiranya kalau tak dapat nak sedih ataupun menangis, hendaklah dia menangis kerana kehilangan perkara tersebut, kerana ini adalah sebesar-besar musibah. Kena menangis tuan. Baca Al-Quran kena faham. Bila faham tu baru kita boleh dapat tangisan. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah forum perdana saya minta forum perdana saya sekadar saya. Alhamdulillah. Itu bacaan itu kita tadabbur sedikit lah kenal Al-Quran Ustaz Tirmizi. Selalunya dia Ustaz Tirmizi dia bacaan Ustaz Tirmizi malam ni dia agak santai, relax sikit. Tapi tak apa, dia biar santai janji sampai bacaan tu kan. Jadi sebenarnya kita ni yang mendengar bacaan dalam Quran tu ya, kalau
Allah sebut dalam surah Al-Anfal ya, dia baca Quran tu adalah dia tanda dia rasa hati dia bergetar kan, hati dia bergetar. Maka dengan itulah ayat Quran itu tujuannya begitulah ya. Baik, kita nak teruskan dengan bacaan daripada qari kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Aiman Ridwan, Ustaz Aiman ataupun Ustaz Man Qari kan, siapa dia tengok dekat TikTok Ustaz Aiman tulis Allah Akbar. Okey. Saya risau pula tengok ni. Tes. Baik, jadi insya-Allah kita nak persilakan Ustaz Aiman untuk membacakan surah yang beliau nak baca. Surah apa Ustaz Aiman agak-agak? Surah apa ni? Hanya riba. Oh, satu. Okey. Surah apa Ustaz? Yasin. Surah Yasin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sama-sama kita semarakkan program kita ya, sambil kita dengar tu bolehlah sahut sekali kan. Allah kan. Sahutlah Allah kan. Baru rasa semangat sikit kita punya program kita ni. Insya-Allah. InsyaAllah saya akan baca ayat daripada surah Taubah juga. Indah ya'muru masajid Allah. Ada juga cerita tentang apa nama ni, hijrah di bawah itu. Alladzi amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Biasanya Allah Taala kaitkan kaitan dengan hijrah ni iman, hijrah dan jihad. Mengatakan apa? Dan dia punya ganjaran usaha saintifik dia besar. Begitu hebat. Kalau tengok ganjaran dia mesti surga, Allah Ta'ala bagi pengampunan dan Allah Ta'ala berikan pahala yang sangat besar. Itu Zaman surah apa? Ajak tu juga. Ajak tu. Ayat apa? Ayat 19. Dipersilakan saya untuk mempersembahkan mukjizat Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersama kita nikmati hidangan daripada langit dengan lantunan suara daripada Al-Fadhil Ustaz Aiman Ridwan Johan baru ya, panas lagi, bisa panas lagi baru di Malaysia dan juga di Pakistan. Allah juga ada Pakistan ya, Zindabad. Zindabad. Ayo. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستغنون عند Allah Ustaz. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
أنفسهم Allah. Amin. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. Allah. Salam. وأولئك هم الفائزون. Allah. Jamil Ustaz. وأولئك هم الفائزون. Oh. Baik ya Ustaz. Irfa' ya Ustaz. Jamil. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Allah. Amin. Ahsant. خالدين فيها أبدا. Allah. Oh. Ustaz. اللهم اجعلنا يا رب. خالدين فيها أبدا. Allah. Amin. Amin. خالدين فيها أبدا. Oh. إن الله عنده أجر عظيم. الله يبشرهم حتى أبدا يبشرهم حتى خالدين فيها أبدا إن شاء الله أستاذ. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. الله الله جميل جميل. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. يا سلام أستاذ. tarik. إن الله عنده أجر عظيم. Allah salam. بسم الله الرحمن الرحيم.
جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله سلام. اللهم توفنا بالله وانت راض عنا. مين مين ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رب أعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله الله جميل يا أستاذ. يا رب أستاذ أيمن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله ما أستاذ. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة الله 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 جميل. سلام أستاذ. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه Begitulah seni alunan daripada Al-Fadhil Ustaz Sa'id Ridwan yang telah memukau setiap pendengar yang telah mendengar bacaan daripada beberapa surah. Surah Taubah, kemudian terbang ke surah hujung surah apa? Surah kedua surah apa? Al-Fajr. Yang terakhir sekali surah
Al-Kahfi, Masya Allah. Itulah indahnya Al-Quran apabila kita sama-sama hayatinya daripada beberapa taranumnya. Kita pada malam ini bukanlah kita nak melihat secara isi kandungan tu. Kalau kita malam ini lebih kepada bacaan Al-Quran. Kita biasa setiap malam ada kuliah-kuliah, ada kuliah akidah, ada kuliah fiqh dia, tafsir dan sebagainya. Tapi malam ni lain isi konsep dia. Kita mari pasang telinga kita, kita sediakan hati kita, tenangkan hati kita, jiwa kita, roh kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Cuba bayangkan ayat Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW. Orang bukan Islam itu pun rasa rindu nak dengar Al-Quran walaupun belum Islam ketika itu. Curi-curi dengar. Kita ni yang dah Muslim ni, yang dah Islam ni, sudahlah tentulah mesti kita kena rasa tak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan ayat Al-Quran. Sebab itulah kata Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata lau tahurat qulubuna ma syabihat min kalami azza wa jalla. Kalaulah hati kita ni bersih, kita tidak akan pernah rasa kenyang, rasa puas dengan ayat Al-Quran. Sebab tu Sayyidina Osman bin Affan bila dia meninggal, bila dia dah wafat, mushaf dia tu hancur, lepuk dah. Macam kita kata lama sangat sebab sentiasa baca Al-Quran. Tidak pernah satu hari berlalu tanpa Sayyidina Osman memegang membeli mushaf dia. Bila dia meninggal, mushaf dia ternyata sangat teruk. Kerana kita mushaf kita tengoklah cantik sangatlah. Mungkin buku itu jangan-jangan. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan untuk mendengar Al-Quran. Okey Ustaz Aiman tadi? Okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Tapi saya seronok sebab tengok jemaah ramai Ustaz. Hari ni lain macam sedap. Lain. Saya rasa kenapa dah saya hari ni demam pula. Tak apa Ustaz. Kan banyak kena buat sekali lagi. Itu dia. Itu trik dia. Siapa pula bersama kita? Seterusnya Okey, lepas ni kau di Pakistan yang kedua, iaitu Ustaz Al-Husaini Mahmur daripada Nilai. Daripada Nilai. Ustaz ada silsilah dengan keluarga Pakistan ke tak ada? Mere zindagi hai. Tidak ada. Bukan saya. Bukan. Tak adalah. Ini tidak sajalah Alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Saya bagi dia. Pinjam Ustaz Aiman. Ada lagi. Ada sikit. Ada lagi. Nanti kena InsyaAllah membaca surah tu. Baik, ini saya nak baca surah An-Nisa tuan-puan surah An-Nisa bermula daripada ayat yang ke-97 muka surat 94 insya-Allah. Kita pasal apa tu? Ini cerita pun pasal hijrah jugalah kalau bawa tema kita ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahanlah jadi bila buka surah An-Nisa halaman 94 ayat 97 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يكرمك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Allah. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها Ya Rabb, ya Rabb. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Walhamd. Allah. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Hey, كيف؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره
Salik. وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على Bateri. Ya Syed. Ya. Toleh full. وكان الله غفورا رحيما. Allah. Azim, azim. Berbeza. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. Kucing-kucing. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Hatta Madinah. Ya طويل. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Syakir An-Najd. Allah Allah. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه Bacaan yang bukan memukau lah Ustaz, menangkap. Macam mana? Menyihir hati orang. Menyihir Masya Allah. Tengok tak lari tak lari Ustaz, tak ada bergenjak sikit pun. Masya Allah. Boleh boleh insyaAllah insyaAllah. Baik, kita nak teruskan ni. Banyak insyaAllah kita nak teruskan ni. Kita ada battle of Taranum. Sebelum kita sebelum tu saya nak bagi jemaah kita pula Taranum. betul lah, kita nak ajak kita punya jemaah Taranum. Betul lagi. Betul izinkan saya? Boleh Kan Ustaz Fizi dia tak tahu kan dia ni kan kita nak ajar sikit Taranum Ustaz. Boleh ke
Surah apa Ustaz? Kita nak ambil surah mudah-mudah je Ustaz Iman, saya benci Surah mudah-mudah tak ada lagi dalam Quran. Sebut nama surah. Okey. Kita nak ambil surah At-Tin. Boleh tak At-Tin? Nampak lah sikit kan. Nak cuba kan. Ada lekong putih. Ramai lagu putih. Boleh ke surah At-Tin kita nak cuba sama-sama? Kita nak ambil bacaan murattal saja, bukan macam mujawad. Kalau mujawad macam ni, semua naik tangan atas. Ustaz saya ni akan nanya dulu, lagi tengok siapa nak try. Oh, ada nak try. Boleh. Alright, okay. Kita cuba ambil Tarannum Bayati Murattal. Murattal ni kalau tuan-tuan buat tak tahu murattal tu Ustaz. Murattal ni bacaan kita kata sederhana laju, ataupun laju atau bacaan yang selalu dipakai oleh imam. Tadi Ustaz Aiman tadi imam tarawih, imam maghrib. Yang tu trik juga tu. Trik tu. Nanti tahun depan tarawih masjid ni mesti bagi. Trik nak jemput tu sebenarnya. Okey. Okey, kita tadi Ustaz Aiman jadi imam maghrib tadi dia baca secara laju, itulah bacaan secara murattal. Ustaz ni 3 orang dengan cop pas sekali. InsyaAllah. Seorang aja. Baik, kita nak tengok surah At-Tin Tarannum Murattal Bayati. Saya tunjuk dulu, nanti Bu Ayah boleh cuba sama-sama dengan saya Okey, kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Dua mula. Allah. والتين والزيتون. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Okay. Sampai situ dulu sebab saya nak tunjuk sikit dia punya hujung-hujung dia tu. Bayati ataupun mana-mana lagu kita nak membezakan je kan. Contoh Bismillah ayat pertama dengan Bismillah dengan ayat pertama dia bagi melodi dia sama. Ini untuk beginner lah. Tapi nampak kita semua dah terror dah. Semua dah terror kan. Macam kan? bunyi tu Ustaz buat sekali tu Dia nak kena cuba seorang-seorang. Jumpa seorang-seorang takut subuh pun tak habis kan. Jadi kita ramai-ramai memang okey. Ramai memang okey. So Bismillah dengan ayat pertama kita samakan melodi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, kan melodi dia sama kan. Kemudian ayat yang kedua tu waturi sinin, pacak atas. Kita pacak atas kan, lain ujung dia tu kan. Okay. Kemudian ayat ketiga wa hadzal baladil amin, mendata. Kemudian ujung laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ke bawah. So macam tu. So ayat-ayat yang selepasnya tu kita ikut je ayat-ayat yang sebelumnya. Kita try sekali lagi, kita ambil 4 ayat lah Ustaz 4 ayat cukup tu Okey, kita cuba sekali lagi boleh Bismillahirrahmanirrahim. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
Macam tu lah, lebih kurang lah. Soalnya ni kalau tak baca macam Ustaz Imam Fatih tadi ada dua bunga tu macam mana? Ni asas dulu. Ni asas tu. Kan. Asas mengenal bunyi bayati. Cuba Ustaz buat, Ustaz Mizi buat yang bunga. Bunga lah, tambah sikit. Biasa kita buat basic kan. Kita mungkin biasa juga. Rahman ya Rahman. Mana tu? Kita mau Sa'idni ya Rahman. Itu bunyi taruh bayati tu. Waddini wazzaitun. Cocok tak? Cocok. Rahman ya. Aliran tu sama lah. Waddini wazzaitun. Wa turi sinin. Dia nampak asal bukan asal dia. Batang pokok tu. Baru tambah bunga. Oh ni minyak bunga. Okey, minyak bunga. Besar-besar, minyak bunga kecil-kecil. Ada malu sedap. Besar bunga reflesia. Kalau kecil bunga ros. Boleh. InsyaAllah. So itulah dia lebih kurang lah praktikal Taranum Bayati. Baik, kita nak terus dengan round yang kedua. Semua masih semangat lagi kan? Masih semangat lagi, Masya Allah. Jadi saya nak menyebut seorang daripada, tak ada, jangan risau, tak ada, kita tak jemput orang, jangan risau kan? Jadi kita tak libatkan semua. Tapi kita nak teruskan dengan round yang kedua, iaitu pattern Taranum kita, insya-Allah. Kita akan baca secara bergilir-gilir. Surah pun spontan juga. Ustaz Tirmizi, surah apa agak-agak kita? Untuk bicara Ustaz Aiman tadi, surah Al-Balad. Al-Balad. Kita buka surah Al-Balad, tengok sekarang mana kita baca secara bergilir-gilir lah. Boleh. Di atas satu suara yang sama. Macam Taranum juga, tapi kita baca secara berjawab, secara bertaranum. Maka hari ini saya rasa saya kena buli lah. Kan kalau dia bagi bola tanggung, saya nak duduk space lah. Ada suara saya tak kodar saja. Al-Balad pula saya ambil yang rendah saja. Al-Balad sebagai muhtadah terakhir lah. Ya, boleh. Cerita pasal apa Ustaz surah Balad ni? Selanjutnya ni pasal apa? Okey, tak apa. Cerita pasal apa kita cerita lepas ni Okey, kita baca dulu. Masya-Allah, Ta'ala selamat. Okey, Sampai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sebelum nafas habis tak boleh singkat hidup dan nafas tak keluar. Mungkin tak ada cara kita nak set nafas sana. Jadi suara kita atas sana.
فك رقبة
Ya Ustaz. Alam naj'al lahu aynaini wa lisanan Ini pindah nawab dia wa tu. syafatayn wa hadainahu najdayn falaqtahama al-'aqabata Allah. Ustaz Aiman. Zindabad. InsyaAllah. فلقتحم العقبة Ayuh. وما أدريك ما العقبة قراءة الإسرائيل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة تفضل ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة apa itu Dah balik dua tak balik. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما Allah. يتيما ذا مقربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك Allah ya Ustaz. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة Allah. Ustaz. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا
salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-akhyar. Alhamdulillah, selesailah kita punya program haflah pada malam ini. Cukup ke tidak ni? Tak cukup lagi? Tak cukup lagi lah. Saya cukup lah. Cukup. Kalau tanya saya. Cukup. Cukup. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita mungkin boleh buat gemah haflah 2.0. Nampak saja dia pancing kita tu. InsyaAllah boleh Tuan Nazir kita depan. Tuan Nazir kita ada InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan insyaAllah minta maaf kalau kami ada tersalah cakap dan tersalah bicara, dan mudah-mudahan insyaAllah kita semua dipertemukan oleh Allah, ya, dipertemukan oleh Allah dalam syurga, asbab oleh Quran juga. Ustaz Aiman, Ustaz Bini, ya. Amin, amin, insyaAllah, ya. Kita pun tak lama lagi nak tilawah antarabangsa di bulan 10 ni. Bulan 10 lah, PWTC. bulan 10 Jadi ramai lah boleh menghadirkan diri ke PWTC. InsyaAllah. Ya, kat situ Ustaz saya ni mesti ada setiap hari. InsyaAllah. Baik. Jadi di hujung ni insyaAllah saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk baca doa sikit. Boleh kita baca doa sikit, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua.